Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Semalam saya perasan ada mereka yang menjual 0.02 gram dengan nilai RM30. So tuan-tuan dan puan-puan, 0.02 gram ni apabila kita kalikan kepada 50 untuk dapatkan 1 gram, 1 gram tersebut bernilai 1,500. Sedangkan di dalam account gap adalah 582 pada hari semalam. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan berfikir, untuk 0.02 gram, di mana tuan-tuan nak jual? Adakah semua kedai di dalam Malaysia ini ataupun di luar negara itu akan membeli 0.02 gram? Ini yang kita kena fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dekat sini, kalau anda katalah penjual itu memberikan garanti untuk membeli semula, tapi di kedai lain belum tentu lagi membeli emas tersebut. So kita nak tuan-tuan dan puan-puan faham, apabila kita menabung emas ataupun membeli emas, kita akan menjual emas itu semula. Tak kiralah di mana sahaja kedai yang kita akan jual, sama ada di Public Gold ke ataupun di mana-mana kedai. Kerana apabila kita dalam situasi ekstrim, tak semestinya kita akan menjual emas tersebut di dalam negara. Mungkin di luar negara, seperti Sajat membawa 4 kilo emas pergi ke Australia untuk dijualkan. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan, 0.02 tak relevan untuk dijual semula. Alright? Dapat sesuatu? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, tekan link di bio, tekan daftar percuma, tekan akaun dewasa bagi 18 tahun ke atas dan akaun junior bagi 18 tahun ke bawah. Isi detail yang diperlukan dan tekan proceed. Saya akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Selamat menabung di Public Gold.